Hari ni ramai orang sebut tentang anak derhaka kepada pok. Ramai orang sebut tentang anak derhaka kepada mak. Betul. Tapi juga ramai mak pok derhaka pada anak. Mak pok derhaka pada anak lama dah. Tapi orang tak bakit, orang tak sebut. Anak tinggi suara depan mak pok, jangan derhaka. Anak sepak mak, jangan derhaka. Anak katak pok, jangan derhaka. Kita duk ingat anak derhaka pada mak, anak derhaka kepada pok. Bila ya jadi kita derhaka pada anak-anak? Ya mana anak-anak lahir ni sepatut mendapat pendidikan Islam yang sempurna, kita buat tak cara. Ya mana anak tina dan anak jantan patut kita ajar dia semaya ajak kecil, kita tak cara. Ya mana anak-anak diajar tutup aurat, cara pergaulan dengan orang tu dengan orang ni, kita tak cara. Yang mana bila anak kita tubik malam, kadang-kadang balik subuh, pergi situ tak tahu mana tubik, kita tak cara. Tu hak anak terhadap bapak dia. Hak anak terhadap mak dia. Bila kita abah, sebenarnya kita telah melakukan penderhakaan pada anak-anak kita. Berapa ramai dah kita derhaka ke anak ini?